Okay guys, ni hari kita ada Honda State Wagon. Dia nak repair crack. Jom kita tengok dia punya crack macam mana. Ni crack dia. So kita akan repair hari ni menggunakan produk Dr. Crack. Okay, mari. Okay, first step kita ambil razor blade ni, yang ada dalam produk Dr. Crack ni lah. Kita akan kikis dia dulu, kasih lubang sikit. Okay, jangan sampai tembus ke bawah pula. Agak-agak ada ruang untuk resin tu masuk. Okay, cukup. Okay, nampak? Cukup. So kita bersihkan pakai pin ni. Kita buang dia punya kaca-kaca, dia punya abuk halus-halus. Okay, second step. Nampak ni barang dia, 3 kaki ni. Nampak lubang ni? Okay, kita masukkan ngam-ngam kat lubang yang pecah tu. Dan dia, kasih dia tak lari. Okay, kita masukkan, jangan sampai kuat sangat. Dia ngam-ngam je. Kan? Cun-cun je, manis-manis je. Okay. Terusnya kita ambil ni lah, super resin. Okay, itu baru masuk ni. Kita agak-agak je. Okay, lepas tu kita ambil dia punya ni, injector ni kita tutup sini, okay, kita pusing. Bagi resin tu masuk kat dalam lubang. Sambil kita pusing ni, kita nampak resin tu dia dah pelan-pelan masuk. Okay, kita pusing sampai dia masuk dalam. Pusing. Okay, kita biarkan dulu. Kalau tengok masih ada lagi line, maksudnya resin ni tak cukup tu. Jadi kita buka. Kan? Kita masukkan lagi resin. 1, 2, 3. Ini kita masukkan injector ni. Kita bagi sikit, ketucuk-ketucuk sikit bagi dia angin tu masuk. Okay, kita pump dia. Korang boleh ulang step ni, buka pasang sampai korang rasa dia dah masuk betul-betul kat resin tu. Okay, baru korang biarkan dulu. Sekarang ni kita akan buka pasang lah. Tambah resin jika perlu, okay? Ni lepas dah ketat. Okay, kau tengok macam mana dia keliling dia rasa macam dah puas hati dah masuk. Okay, biarkan dulu seketika. Ini view daripada dalam. Tengok resin dia dah masuk sepenuhnya, okay? Alhamdulillah, okay? Mantap Pak Bu. Bila korang dah puas hati, korang boleh move untuk next step dia, okay? Kita buka ni dulu. Kita kasih longgar dulu dan kita cabut 3 kaki ni. Dalam ni kita ada dia punya plastik ni, plastik untuk kuring. Kat sini. Okay, nampak? Kita tuang air dia ni. Selepas kita ni, kita jemur dia kat tengah panas mungkin dalam 5 hingga 10 minit lah. Tapi tengok cuaca sekarang ni panas, 5 minit dah cukup kot ni. Okay guys, sekarang dah kering tau. Sekarang kita nak cabut nampak ni. Turun dia. Layan. Okay, sampai licin. Jangan risau cermin takkan calar Okay guys, ni kita dah siap. Kita boleh lap-lap dia sikit lah. Ni dia punya before dengan after. Hashtag benda boleh repair, buat apa nak tukar. Betul tak? Dapatkan produk Dr. Crack Mantap.